Hello, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya buat roti potong pisang. Sedap tau. Dia rasa dia macam kek sikit-sikit. Tapi bahan-bahan ni kita buat bahan-bahan dari roti Kita tak gunakan baking powder ataupun baking soda, tapi kita hanya gunakan yeast yang kita nak kembangkan roti tu. Okey, saya akan tuliskan bahan-bahan dia di caption nanti Sila ikuti dan selamat mencuba. Ni masa kita dah kembang Bila kita dah gaul semua-semua tu, kita rehatkan sampai dia kembang, baru kita bakar Ini dah keluar pada oven. Selepas sejuk, bolehlah kita potong-potong. Ni dah sebab kita dah potong ni. Nampak tak? Lembut saja. Rasa dia sedap. Dah potong. Okey, selamat mencuba ya.